Hi everyone, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okey, hari ni kita dah sampai dekat Padang. Jam sekarang pukul 8.05. Okey, kita nak start brisk walk. Pertama kali bila sampai, kena warm up dulu nak. Warm up, jalan dulu. Satu pusingan. Okey. Lepas tu baru jalan laju. And then kalau kita nak lari, boleh lari. So kena panaskan badan dulu supaya sampai-sampai tidak digalakkan untuk anda lari terus ya. Sebab kita tak nak degupan jantung kita terkejut. So pastikan jantung dah serasi, darah pun dah serasi bila you dah berjalan satu round. Kalau boleh dalam 20 minit macam tu. Lepas tu baru kita laju sikit dan sebab tu kita lari. Lari ni ada banyak kategori lah. So kalau kita nak buat jangan buat larian macam nak pergi lari masuk Asia pula kan. Asin kita just lari anak-anak lah kan. Dia bukan apa, just untuk nak longgarkan kita punya tubuh badan. Okay, anggota tubuh badan kita nak aliran darah berjalan dengan baik. Lepas tu of course kita nak kalori kita bakar kalori lah untuk pecah lemak. So yang paling penting lemak dalam badan tu lah. Okay, sehari buat dalam sejam lebih atau ke 2 jam, itu dah memadai. Jangan pula buat 20 minit 30 minit sehari. So dia tak sempat nak bakar kalori lemak anda tu. Boleh kan? Dapat kan? So pagi-pagi untuk orang yang bekerja ni, saya pasti kalau kerja pagi, you all selalu akan bangun cukup-cukup time nak pergi kerja kan. Masa tu baru kalut siap tu, kalut siap ni. Macam saya akan awal sebelum nak siap pergi kerja tu. Sebab kita nak ambil breakfast dulu, macam minuman, nak minum sikit, nak relax, healing dulu. Okay, lepas tu baru kita siap. Setengah orang jenis cukup time mangkit terus siap kalau-kalau kerja kan. So hopefully you all jangan rushing pagi, tak elok kalut-kalut, jantung berdebar-debar kan. That's why kena bangun setengah jam atau sejam dulu nak pergi kerja. Kena amalkan macam tu lah. Okay, sama juga kalau shift petang pun macam tu juga. Okay, jangan cukup-cukup time nak pergi kerja, bangun siap. Okay, kita sembang lagi. Saya nak sambung. Saya baru tak sampai lagi satu pusingan sebab saya baru sampai. So saya nak jalan dulu. Okay, lepas tu nanti baru kita jalan laju. So buat brisk walk sehari dengan saya macam saya cakap tadi, 1 jam hingga ke 2 jam pun dah memadai. Jangan 20-30 minit saja. Okay, jumpa lagi. Bye-bye.